Itu dah masuk. Hai. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat hari Isnin. Hari Isnin. Sekejap Isnin hari ni. So, hari ni best sangat. Apa topik kita Zari? So, hari ni kita nak belajar tentang tips penjagaan baby baru lahir. Okey. So, penjagaan bayi baru lahir. So, hari ni kita nak tengok apa yang penting untuk baby yang baru lahir. Sebab banyak sebenarnya benda yang kena tengok Zari. Daripada kepala ni sampailah ke kaki dia. Nervous tak? Itulah betul nervous. Kalau siapa yang tak pernah, siapa yang baru dapat ni, pertama kali dapat baby lagi lah kan, sebab tengok baby kecil baru lahir dan dia sangat fragile. So kita pun tak tahu macam mana nak jaga baby ni. Gitu, sebab tak ada pengalaman kan. So hari ni Puan Wana akan share Puan Wana akan share dengan kita semua macam mana nak jaga baby baru lahir ni pun. Okey, boleh sangat-sangat. So kita start dulu. Yang pertama sekali Zari. Okey, baby ni kita ada banyak benda yang kena cover, daripada cara pegang, cara nak tidurkan dia, sebab dia memang manusia baru, so nak tahu ni memang banyak benda kita kena cover. Tapi hari ni kita cover satu bab je dulu. Iaitu bab cara nak mandikan baby. Sebab nanti kalau nak tahu daripada asalnya, daripada dia kita ada mandi, cara pegang, cara nak bagi dia susu. Terlalu besar topik tu, tapi hari ni hanya cover cara nak mandikan baby. Sebab ramai yang kat luar sana yang ayah yang kena buat kan. Sebab yelah, bidan nak datang pun susah sekarang ni. Kami dah maksudnya orang nak jaga kita waktu pantang pun susah sekarang ni sebab COVID kan. Kita risau nak ambil. So siapa yang kena mandikan baby? Selalunya ayah. Okay, so kita start dengan cara mandikan baby dulu hari ni. Zari pernah tengok tak benda apa ni? Tak pernah. Ini first time saya nampak ni. Saya ingatkan mungkin tempat duduk baby ke apa, tempat dia baring lah kan. Ini bukan tempat tidur je tau Zari. Bukan tempat tidur. Okay. So nama je ni adalah baby butter. Pertama nak mandikan bayi, kita pertama yang penting sekali, selalunya awal-awal kita mandi baby 2 kali sehari, pagi dengan petang. Dan biasanya masa dia baru lahir kita tak mandikan sangat sebab badannya pun tak adalah kotor sangat. Selalu kita pakai kapas. Ni contoh kapas lah. Kita panggil cotton bud. Cotton bud ni ada banyak lah, jual banyak tempat, kat Tati pun ada. Pakai cotton bud kita letak atas dalam mangkuk, letak air suam pun dah cukup. Kita lalukan daripada kepala, dah habis muka semua, bersihkan, baru kita sampai ke bawah lah. Tapi lepas pada tu dah masuk hari kedua, hari ketiga dah boleh dah mandikan baby. So suara clear tak hari ni? Clear tak semua? Kita ada Tuan Aziz Ahmad ni pun dapat baby baru ni. So untuk ayah-ayah kat luar sana yang dapat baby baru, so kita nak share hari ni. Sebab saya memang semua suami mandikan anak baby. So saya senang lah. So nak mandikan baby pula, kita pertama biasalah tanggalkan baju. Dan baby baru lahir dia ada tali pusat lagi. Dan tali pusat ni tak tertanggal lagi. Biasa dia tanggal hari ke-7 ke hari ke-9. Dia belum mengering betul lah kan. Kering betul. So memang kita hati-hati tak nak tanggalkan tali pusat ni dengan sengaja. Biar dia tanggal sendiri, bukan sebab kita kasar ataupun sebab kita macam tolak cinta, bukan. So kemudian dan benda yang paling best sekali saya suka bila mandikan baby, kalau kita ke tandas, selalu ada orang pakai yang macam bakul yang besar, ataupun ada orang pakai singki, ada orang pakai cebok. Tapi pengalaman saya paling saya suka adalah baby butter ni. Baby butter ni. So baby butter ni kalau kita seorang pun boleh mandikan baby. Senang kalau macam tu betul, kan. Betul, tak perlu bantuan. Sebab saya tengok ni dia punya kain. Dia punya kain ni dia macam mesh punya kain, yang lalu air jatuh ke bawah. Dan bila kita letak baby ni kat sini, kita contoh pergi kat tandas, kalau kita pakai singki, kadang-kadang susah, singki tak besar. Betul. Kita takut dia terhantuk dekat kepala, betul, kepala kan, singki tu. Dan gitu. kalau kita pakai besar tu, kadang-kadang macam saya pernah mandikan baby, kena 2 orang tolong sebab nak sabun lagi, takut terlepas dan baby masuk kat dalam air, takut baby lemas. So bila letak je baby dalam ni, dan saya pakai cebok, ataupun kalau ada rumah kita ada water heater, make sure suhu tu just nice, elok-elok je. Dan kita basuhkan daripada kepala ke belakang. Muka biasanya kalau saya memang pakai tisu, saya tak pakai air lah. And then daripada muka, and then baru bilas ke bawah sampai habis. Dan baby pun kalau dia menggigit pun, dia memang boleh pegang dengan selamat. So
Ini baby butter ni bagi saya memang tolong banyak sangat parent kat luar sana. Sebab dia mudah, kita tak perlu nak pegang, letak je dekat sini terus ni lah kan mandikan macam biasa. Betul. Dan ramai sangat pelanggan suka baby butter ni sampai tahu ada yang beli 3. Sebab kata satu kat rumah dia, satu kat rumah mak dia, satu kat rumah pengasuh. Sebab boleh pakai sampai 8 bulan setahun baby tu. Memang pakai betul-betul. Pakai lama jugalah. Dan saya suka juga kita bawa turun baby kejap ya. Boleh tak baby ni tahu 8 kilo semua berat. So bila kita bawa turun baby ni, baby butter ni dia boleh lipat jadi kecil. So katakan dah habis pakai, saya tarik saja ni ke atas ni dan boleh simpan. Senang sangat. So bila kita simpan dia jadi sangat kecil. So ini boleh tarik ke atas. Dia memang ada ni. Boleh tarik dan bila kita lipat dia akan jadi kecil macam biasa. So ini dia memang tolak ke depan lah. Tolak ke sini. Dia tolak ke sini. Saya memang suka selalu pakai ni. Okey, nampak tak dia kecil? Sangat mudah. Sangat dan convenient lah dengan ini. tub yang besar tu kita tak perlu simpan ruang yang besar. So ini antara yang mandian baby yang saya suka lah. Kalau nak pasang pun senang sangat. Tarik saja kat sini, tarik ke sini, dan boleh pasang. So ikut ketinggian lah. Kalau baby tu kecil lagi, kita randaikan lagi. Jadi lock kat bawah tu. Okey, jelas tak pasal ni? So hari ni tips nak mandi baby saya bagi senang-senang je yang memudahkan hidup mama dengan papa kat luar sana lah. Ni berat baby ni. Okey, so kita dah settle untuk cara mandikan baby. Okey, so ini mandikan baby. Zanin tahu tak, baby ni dia memang kita start daripada kepala ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Yes, hari ni kita punya tajuk tips penjagaan bayi lah. Penjagaan ni macam penjagaan luar dan kita start dengan daripada mandi. Mandi macam saya cakap tadi very simple. Pakai yang memudahkan, pakai baby butter. Kalau nak pegang sendiri pun boleh, tapi hati-hati dekat kepala dia. Betul. Always jaga kepala baby. Sebab maksudnya baby kepala dia masih lembut kan. Yes, dan kalau Zabi nak tahu, tengkorak bayi ni masa kita tulang, masa kita lahir tulang kita ada banyak tau. Tapi bila kita makin besar tulang kita makin sedikit. Mana tulang kita pergi? Bercantum ke macam ni? Betul, bercantum. Bijak sangat. Sebab dulu kepala kita ada tiga tulang berbeza. Bila kita makin besar baru dia bercantum. That's why kita kena jaga sangat kepala ni sebab dia lembut lagi. Okay. So dah katakanlah dah sudah mandi, kita letak kita tunjuk terus penjagaan satu persatu. Okay. So okay ke semua? Ada adjustable di mat ruang. Betul sangat-sangat tu. Kalau ada nak tanya boleh tanya kat komen nanti. Dan hari ni kita cepat, pemenang kita akan umumkan sekali. Surprise sikit hari ni. So kita dah sampai ke bahagian dah sudah mandi. So kita pergi part satu-satu. Okay. So kita pergi yang kepala dulu. Kepala bayi ni nak shampoo hari-hari ke baby ni Zarin? Tak perlu saya rasa sebab dia masih baby kan, mungkin tak ada keluar lagi masa ni tak kan. ada, rambut pun kecil dan biasanya 7 hari pun orang dah cukur rambut. So kepala biasanya tak ada banyak masalah, tapi yang kita kena hati-hati adalah dengan cradle cap. Cradle cap ni atau dalam bahasa dia infantile seborrheic dermatitis ni, mana kulit kepala mula-mula dia merah, lepas tu dia jadi putih, jadi macam lemah macam kulit. So cara nak bersihkan dia, kita pakai baby oil. Just ambil baby oil. Kalau ada baby kita dah ada masalah ni, ambil baby oil. Kita ada banyak baby oil contoh. Macam ni baby oil lavender, bau pun sedap. Sedap. Dan hanya letak ke dalam ni tisu dan kita bersihkan saja. Tak perlu pakai conditioner ke shampoo ke, tak payah ya. Pakai saja baby oil dan pelan-pelan boleh hilangkan dia. Biasanya semakin baby membesar, dia punya kulit ni akan hilang sendirilah dia punya. Selalunya apa nama yang tadi tu, cradle cap tu, cradle cap yang tu memang selalu dialami oleh baby ke ataupun sesetengah saja pun? Biasanya dia ikut jenis kulit baby, sebab tak sama. Ada baby yang kulit sensitif, ada baby yang memang kulit lasak. Macam anak saya perasan lah, kalau yang gelap sikit tu kulit dia memang best. Memang dia punya melanin cukup, dia tak ada masalah kulit, memang
best lah. Tapi biasanya kalau yang putih ni, putih melepak ni, dia kadang-kadang ada kulit sensitif sikit. So dia mudah sikit kulit dia nak ada ruam. Dah cantik kan, mahal lah sikit nak jaga kan. Okay. Baby oil, okay, best sangat. Memang best sangat. Bau dia betul sangat-sangat. Mandi seorang pun boleh. Betul. Kalau kita ada ni nak mandikan baby seorang pun boleh. Okay. Sangat mudah. Yeah, so kita start dengan kepala tadi. So yang itu, and then mata, untuk mata baby kita pakai juga kapas yang sama. Okay, kapas letak air panas, kita just lap-lap lah macam saya cakap tadi. Okay, untuk hidung pula, hidung dan telinga dia special sikit Zarin. Dia, kita ada sistem sendiri. Baby ni dia memang semula jadi, kita tak perlu nak korek telinga sangat lah. Sebab dia memang semula jadi boleh keluar. Tapi kalau kata ada masalah, kita just bersih-bersih lah. Normally tak ada isu sangat kat situ. Okay, the next one adalah mulut. Macam mulut baby kena bersihkan tak? Kena, sebab dia ada ni kan bekas susu kan. Yes, dan kita nampak kalau macam mulut baby Zani pasal tak, dia putih kat bawah tu, lidah dia putih. Macam dia kerak susu kat situ. So cara nak bersihkan, ni pun saya baru jumpa tadi. So kena buat macam ni ke? Okay, so boleh nampak ya kat sini. Ini salah satu yang saya boleh jumpa daripada kuku Dakbil. Bagus juga ni. Cleaning finger brush. Dia buat macam dalam bentuk kain siap-siap. Ada 6 pisau untuk ni masukkan ni dan boleh bersihkan dalam mulut bayi. Sangat mudah lah. Lepas tu dia senang cuci jugalah kan. Senang cuci. Dan kalau tak ada ni, pakai kain biasa atau pakai kapas, just bersihkan dalam mulut dia. Lepas habis itu mulut, tali pusat pula. Tali pusat selalu kat klinik doktor akan bagi alkohol. Kalau tak ada, kita ada macam ni. Pernah nampak tak ni kalau nak ambil darah selalu? Betul-betul. Ni alkohol swab. Sebab kalau dalam set penjagaan bayi welcome kit tatih, kita dah bagi dah ni. Sangat mudah lah sebab semua dah ada dalam tu. Tak payah tertuang-tuang sebab kadang-kadang tertuang-tuang tumpah. Betul-betul. So ni mudah, kita just ambil, koyak dan bersihkan keliling tali pusat bayi. Sebab alkohol ni dia boleh bunuh bakteria. So dia akan bersihkan lah. Kita tak pakai kapas biasalah. Kita selalu pakai alkohol swab ataupun kita pakai alkohol punya cecair tu lah. Okay, the next one, kita pergi. Boleh tak nak ajar nak hilangkan bibir hitam kat anak? Okay, untuk Encik Aziz ya. Mulut baby ni kadang-kadang dia ada kerak sikit pun sama, memang pakai baby oil. Sebab baby oil ni dia boleh lembapkan bibir baby. Dan dia boleh hilangkan lah dia punya ni. Tapi memang kena sabar sikit. Sebab kalau air biasa dia tak jadi sangat. Maksudnya apa punca dia kadang-kadang sebab bibir gelap. Dan macam lama sangat dia melekat kat mulut ni, ataupun botol susu ke lama sangat melekat menyebabkan bibir jadi macam tu. So kalau boleh pakai baby oil lah. Baby oil yang selamat letak dekat luar, bersihkan sahaja pakai tisu. Okay, kemudian dah habis dekat sini, kita pergi pula dekat bahagian kulit. Boleh pakai lotion tak baby baru lahir? Itu saya kurang pasti. Okay, selalunya katakan lepas kita mandikan dia, kita letak atas katil. Lotion boleh, cuma jangan elakkan dekat kawasan ni lah, kawasan kemaluan. Dan biasanya dekat sini saya akan letak diapers. Diapers cream kalau perlu. Selalunya kalau baby, saya perasan baby baru lahir, dia memang sentiasa tukar pampers sebab dia kerap berak dan kencing pada jumlah yang kecil. So mak ayah memang kena dah sejam sekali memang kena buka. Kadang-kadang satu hari sampai 5-6 diapers. So memang banyak. So tak payah beli yang mahal awal-awal ni. Sebab memang baby dia kerap sangat pada awal-awal. So newborn tu belilah brand yang biasa pun, tapi memang kerap tukar. Dia lagi kerap daripada baby yang biasa, dah besar lah. Betul. Dan kalau kita lambat tukar, dia jadi rashes, merah. Sakit. So kesian akak baby tu. Okay, so bila dah habis kat sini, kita tadi pusat sudah, kulit sudah, kuku dia. Ni kuku baby ni, tangan dia tutup ni tak nampak kuku dia. Okay, so kuku kita selalunya tak potong sangat, tapi dia cepat panjang. Dia memang cepat panjang. Dan cari pemotong kuku yang khas lah. Kita ada banyak pemotong kuku khas kat sini. Kenapa masuk khas? Sebab dia lebih kecil bilah dia. Dan ada yang memang pakai yang macam tu. Zani boleh tunjuk tak? Yang tu ni.
Nail trimmer. Nail trimmer sebab kuku baby ni dia memang nipis. Dan banyak kali sangat ibu bapa terpotong kulit sekali dengan kuku dia. So kesian tahu-tahu dah berdarah. Saya pun pernah buat sekali. Ya Allah, rasa macam sedihnya. So maksudnya lagi selamat pakai yang ni lah kan. Dan selamat. Dan ini memang bukan untuk kuku orang dewasa. Selalu yang pakai ni adalah orang tua dan baby. Orang tua pun ada yang beli tau. Sebab kulit diorang dah nipis dan macam susah nak potong biasa. Mereka pakai trimmer ni memang sedang. Dan jadi banyak jenis. So memang boleh pakai trimmer. Kalau macam saya pakai yang biasa macam ni lah. Pun tapi senang. yang ni kena hati-hatilah kan Puan? Kena hati-hati. So macam tadi saya cakap lotion, banyak mana lotion kita tengok. Satu katakanlah baby ni saya belajar daripada dermatologis tau, pakar kulit. Dia ajar saya tengok permukaan baby. Baby ni ada besar mana tapak tangan kita. Okey, ada dalam 4 kan. So lotionnya kena tak salah saya dalam banyak yang ni dalam 4. So jangan kedekut sangat lah lotion tu. Tapi tengok juga kepada anak. Kalau memang tengok jenis kulit jugalah. Kalau biasanya paling berkesan adalah kita pakai lotion 5 minit selepas dia mandi. Jangan tunggu dia dah kering tiba-tiba dah setengah jam baru teringat. Tak boleh. Sebab waktu kulit dia basah, dia boleh menyerap lotion tu dengan lebih baik. So lepas mandi, kalau boleh dia punya rules tu dalam masa tak selesai 5 ke 10 minit terus pakaikan baby lotion. Jangan tunggu lama-lama. Baru dah dia punya absorb elok. Dan lotion ni penting untuk kulit bayi sebab kulit bayi ni lembut, sensitif. So dia bantu untuk lagi moisturekan kulit tu. Dan kita tak nak baby rasa macam rashes ke gatal-gatal ke. So dia bantu jugalah untuk ni. Lepas kita pakai lotion semua, biasa tali pusat semua tak payah pakai apa-apa. Ada pun mereka letak macam lepas alkohol, mereka letak ubat kuning. Ubat kuning lah. Doktor bagi letak dia dekat tali pusat. Dan kita ada satu soalan kat sini. Dekat sini dia tanya, boleh tak share bagaimana nak bagi tali pusat sentiasa kering lepas mandi? Ni daripada Puan Aralavida ni. Selalu macam saya memang kena pakai alkohol tu, memang saya tekan sampai dah tak keluar warna. Maksudnya sampai dah tak nampak darah melekat. Sampai macam betul-betul dia macam ada nanam merah dalam beku tu semua dah melekat. Bila dah melekat, maksudnya dah kering, nampak dah tak ada apa. Macam kita baca ni dah tak ada apa. Baru saya keringkan dengan tisu biasa. Tadi saya pakai tisu wipe. Saya keringkan sikit tisu biasa dan saya letak ubat kuning. Ubat kuning. Kiranya ubat kuning ni memang untuk bahagian pusat ke macam dia mana? antiseptik lah. Memang biasanya doktor bagi untuk pusat. Sampai pusat dia tanggal. So biasa dalam seminggu, 2 minggu tu dah tanggal pusat. Okey. Dan kemudian kita dah cover banyak dah ni Zarin. Saya nak pantang sini betul. So kita dah cover bab minyak, kepala, mata, hidung, mulut sampai ke semua ni. So dah komplit kat sini. Okey, lepas pada kita mandikan baby, kita kena letak minyak untuk nak bagi dia tidur lena juga. Dan kita kena bedung baby. Yang itu kita akan belajar satu topik untuk bedung baby sahaja. Dan kita akan masukkan dalam YouTube channel kita lah. So jangan lupa follow YouTube channel kami juga. Okay? Yes. So hari ni, untuk hari ni kita ada sponsor best daripada Minyak Tenang. Minyak Tenang Ning Salma. Dan minyak ni kita pakai, selalu saya letak, bau dia sedap sangat Zarin. Saya letak dekat perut bayi. Dan saya sapu sikit kat bawah ni lah. Baby lepas mandi, kita letak lotion, kita dah siap lap-lap semua. Kita letak minyak. Saya pakai ni sebab kalau baby kembun dia boleh keluarkan angin. Dan lagi satu saya selalu amalkan adalah pakai minyak telon. Telon juga sebab minyak telon ni nak tak bagi angin masuk. So pun massage lah. Sebab antara benda yang paling utama nak bagi baby senang tidur, kita massage dia. Kiranya yang ni sebenarnya berapa titik kita nak sapu sebenarnya? Saya letak dalam 3-4 titik dah cukup. Dan bau dia memang sedap, saya suka sangat. So saya akan letak dekat bahagian sendi-sendi, dekat sendi tangan, dekat sendi kaki. Ni tempat-tempat utama dia lah. Dan yang minyak ni memang saya suka sebab baby tidur lena. Dia boleh bagi baby keluar angin dengan mudah. Lepas tu kita bedung.
Dan baby selalunya lepas mandi memang tidur. Kita menyusu sekejap, dia akan tidur. Dan baby, tahu tak, baby tidur memang lama tau. Satu hari 3 jam, 4 jam. Awal-awal dalam 40 hari waktu berpantang tu memang Tuhan jadikan baby ni sebenarnya dia akan tidur lama. Sampai lepas lahir tu dia akan tidur je. Sebab dalam perut kan kerja dia tidur. So dia tak bising lagi, dia tak bangun. Bangun malam pun kalau sebab perut tak selesa. Sebab tu bila kita pakai minyak semua ni, kita tungku baby, kita tuang baby, selalunya malam pun dia lapar, dia tidur balik. Memang mudah kalau kita tahu apa barang-barang yang boleh bantu untuk baby tidur lena. Sebab salah satunya adalah Ning Salmah ni lah kan, dan juga minyak telon. Minyak telon ada banyak brand boleh tengok. Sebab dia memang kalau kita jumpa yang betul dan serasi, memang penting sangat untuk baby tidur lena dan tak kemur perut supaya mak tak stres. Sebab awal-awal tu, awal pantai memang ramai mak tengok cerita Korea. Sebab dia kena rehat sebenarnya. So dia ada banyak masa untuk dia menyusu, untuk dia pam susu, untuk dia bertungku, untuk dia uruskan diri sendiri. Dan baby pula kat sebelah tidur je 4 jam. Kalau macam anak saya ikut jadual tu Zarin, 8 dia bangun, pukul 12 dia bangun, pukul 4 dia bangun, 8 malam. Memang setiap 4 jam automatik mata dia terbuka. So memang senang sangat kat situ. So puan pun dah boleh agak macam bila baby akan bangun apa semua kan. Yes, betul sangat. So ini hari ni kita simple sangat tips kita, hanya untuk yang ini. Nanti kita belajar cara bedong bayi, cara nak burp bayi, kenapa kena burp, banyak lagi topik sebenarnya pasal bayi. Dia lagi banyak lah kan, dia sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya tentang penjagaan baby ni, sebab dia sangatlah meluas kan. Macam contoh hari ni pun kita belajar tentang nak mandikan baby sahaja. Itu pun banyak yang produk yang kita mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Okay, contohnya macam yang minyak telon dan minyak tenang tu, saya pun baru tahu kewujudan produk ni. Okay, tapi so benda ni sangat penting untuk siapa yang baru ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan anak. So ini adalah antara produk yang perlu ada lah kan Puan. Dan saya fikir sebab kita memang bila produk-produk ni bantu kita untuk mudahkan kita berpantang, jaga baby, kita lagi tak stres dan banyak masa untuk sayang-sayang baby, untuk cium-cium baby. Sebab kadang-kadang kita sibuk sangat nak uruskan ni sampai kita lupa nak enjoy the moment. Nak tengok muka dia, nak pegang dia, sebab sentuhan pada awal-awal ni sangat penting untuk baby. Nak urut dia, sebab kita stres, baby ni asyik menangis je. That's why kita penting sangat awal-awal ni untuk kita cari produk-produk yang memudahkan hidup kita, yang tak menyebabkan kita stres. Jadi bila tak stres, kita happy, ayah pun happy, baby pun happy, kita lagi enjoy kita punya ni. Dan kalau kita ada masalah macam penyusuan semua pun, at least kat baby dah selesai, kita fokus pada penyusuan sahaja. So best kan, banyak kan. So untuk hari ni kita dah berapa minit dah kita? Okey, dan kita terus dan Syah, terima kasih sangat Puan Zarina banyak share. Syah terima kasih juga. So untuk yang share hari ni, banyak share, kita akan ada special gift. Betul. Hari ni. Dan special gift dia adalah minyak tenang ni. Minyak tenang daripada Ning Salmah. Terbalik. Okay. Dan so kita dah set up. Hari ni kita nak umumkan pemenang untuk live sebelum ni. Live sebelum ni, iaitu live pada hari Jumaat lepas. Pemenangnya adalah Puan Zarina Nur dan juga Puan Sani Bahrun. Tahniah. Dan dapat hadiah apa? Dapat hadiah apa? Okey. Pemenang akan dapat bengkung dan juga Primama postnatal. Betul. Dan memang tahniah kepada pemenang. So yang akhir sekali adalah kita cover sikit. Ada yang itu dah keluar muka dia dah. Okey. Terima kasih Puan Noni. Sampai sekarang guna terapi oil, tatih dan baby oil set suri, walaupun umur anak dah 2 tahun 7 bulan, sebab sedap sangat bau. Dan tahu tak, bau-bau minyak ni boleh menyebabkan baby relax dan tidur lebih lama. Macam ni sebab kadang-kadang pakai fusion oil semua kan. Macam lavender memang untuk bagi anak senang tidur. So ni ada baby oil lavender ni boleh bagi anak lebih calm. So yang lain
Biasanya yang penyakit kulit yang berkaitan dengan baby yang kena hati-hati, macam cakap tadi ni summary. Bila kita dah jaga semua, kita dapat elakkan anak daripada kena cradle cap tadi. Sebab awal-awal lagi kita dah nampak jadi kita letak baby oil. Satu. And then yang kedua, kita dapat diaper rash. Kalau kita selalu tukar pampers semua, kulit tak kena diaper rash. And then kalau kita selalu kan bersihkan mulut pun, baby pun tak ada rash dalam mulut. So apa yang kita share tadi memang penting untuk pastikan baby kita tak kena penyakit-penyakit atau penyakit kulit yang sensitif. So kita mencegah lah kan, Mencegah tu lebih baik daripada merawat. So okay, simple saja topik kita hari ni. Terima kasih kepada yang share. Kalau minta anda semua like dan follow like dan follow dan share juga live kami ni. Dan Facebook Butik Tatih. Kita ada banyak Facebook Butik Tatih. Dan kita ada, kalau yang tak sempat tengok, boleh tengok kat YouTube Butik Tatih. Betul. Kita ada juga di sana. So terima kasih semua yang tonton hari ni. Dapat hadiah Tania, Cik Nira, Tania. Okey. Itu sahaja, dan pemenang hari ni kita ada umum hari Rabu. Pada Rabu ini, okey, Rabu kita akan membincangkan topik yang lain lah pula kan Puan? Topik yang lain. So jangan lupa follow kami untuk next tips yang seterusnya. Betul. So ini pasal mandi pun boleh cerita sampai setengah jam. Betul. Kita pasal mandi baby. So semoga daddy-daddy yang kat rumah sana yang tengah jaga baby di musim PKP ini dipermudahkan urusan dan dapat sedikit ilmu hari ni macam mana kita nak bantu dan bersihkan anak bersih mudah. Betul. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dan boleh tonton, kita ada yang terakhir sekali video welcome kit. Sebab dalam welcome kit ni kita dah ada semua bahan-bahan yang macam saya tunjuk tadi, daripada minyak, daripada mandian ketembat, daripada baby wipe, semua dah ada untuk baby sehingga ke 7 hari pertama. So nanti boleh kita tonton video dahulu untuk sebelum kita akhirkan live hari ni. Terima kasih semua, jumpa lagi hari Rabu ni. Sabar. Tarik nafas dalam. Okey, jangan jerit Sikit lagi, sikit ya. Okey. Okey, jangan semangat. Allah, jangan jerit. Ya bang. Sayang. Ni kita nak beli barang baby apa lagi Lah, tak beli lagi. Kita nak keluar dah ni. Kan saya dah pesan beli awal-awal. Alah, abang boleh tinggal. Minta maaf busy sangat. Ni abang dah beli pampers size K. Beli size newborn bang. Lah, ada lagi size kecil ke? Ni size K ni, kecil ni kot. Mitten sudah. Baju dah 5 pasang. Apa lagi yang nak beli? Pandai-pandai lah abang fikir sendiri. Cik Amak. Balik dulu lah. Okey, Cik Amak. Cik Amak kat mana Tatih Okey, Cik Amak. Sekarang ni Cik Amak pergi dekat kaunter tu tanya dia, ada tak welcome kit? Welcome kit? Dah, jaga sini. Khas untuk mereka yang menyambut kelahiran bayi, Butik Tatih kini mengeluarkan welcome kit serbaguna bagi ibu bapa yang tidak berkesempatan untuk membeli barang keperluan ibu dan bayi. Ianya cukup untuk keperluan seharian di hospital selepas bersalin. Mudah dan lengkap, daripada keperluan ibu, kelengkapan bayi sehinggalah set pengurusan uri. Set ini juga sesuai dijadikan sebagai hadiah kerana harganya yang sangat berpatutan. Yang lebih penting, tak perlu nak ganggu konsentrasi ibu-ibu yang sedang meneran di bilik bersalin. Jadi apa tunggu lagi? Jom dapatkan set welcome kit di rangkaian butik kelengkapan ibu dan bayi Tatih berdekatan anda.